dihormati sekalian, nama saya Hamid bin Daud dari Kampung Melayu Majidi. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini, peluang ini untuk meluahkan rasa kebimbangan penduduk-penduduk Melayu Majidi atas pajakan yang tinggal 28 tahun untuk penduduk-penduduk kampung tersebut, taman tersebut memiliki tanah mereka. Sudah berkali-kali permohonan diajukan kepada YB, Menteri Besar, untuk menyelesaikan masalah kami. Tetapi YB lari-lari, tak nak terima memorandum kami. Pada 28 hari bulan ini kami akan bermesyuarat. Kami akan membuat satu resolusi keputusan. Kalau YB tak hendak bertindak atas masalah kami, kami akan cuba mencari pihak-pihak yang boleh membantu kami. Jadi saya datang ini untuk minta bantuan kepada YB untuk melihat apakah masalah yang menyebabkan begitu susah untuk kerajaan menyerahkan tanah tersebut kepada kami. Sedangkan Teresa Ko dan Menteri Wilayah boleh berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut pada penduduk mereka. Jadi kami akan mengambil keputusan pada 28 hari bulan ini. Harap Tuan dapat memikirkan apa masalah dan kami harap Tuan dapat memberikan jaminan bahawa Tuan akan berusaha untuk pastikan tanah tersebut akan diusahakan untuk menjadi hak kekal walaupun terpaksa bayar-bayarlah apa yang patut. Jadi kalau sekiranya perkara tersebut dapat dilaksanakan, Tuan dapat memberikan jaminan pada 28 hari bulan ini, hari Ahad petang, kami akan berusaha, kami berjanji akan berusaha untuk memastikan semua ahli-ahli persatuan kami itu untuk pastikan membuat satu usaha melalui media masa ini, menghubungi semua saudara mara mereka di 56 don di negeri Johor ini untuk beritahu mereka bahawa kami sedang dizalimi oleh kerajaan Menteri Besar Johor. UMNO selama ini tidak berbuat apa-apa untuk membantu kami dan inilah kancil yang datang untuk membantu kami. Dan sokonglah kancil kerana mereka lah yang akan menyelamatkan kami. Dan kami akan usahakan isu ini dihebahkan kepada semua saudara mara kami, sahabat handai kami di Don 56 Johor ini. Kalaupun tak menang, kami nak pastikan undi majoriti UMNO yang dapat menang itu dikurangkan. Dan matlamat kami bila PRN 15 nanti kita akan lawan lagi supaya mereka terus kalah, Tuan. Jadi saya harap minta tolong Tuan fikirkan apa bantuan yang boleh diberikan dan kalau boleh datang pada dalam mesyuarat itu di Hotel Seri Malaysia pada 28 hari bulan petang. Berilah apa jaminan yang boleh Tuan usahakan untuk membantu kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya duk ceramah tiap-tiap hari ini kan. Tak ada satu pun serangan daripada UMNO Barisan Nasional. Kecuali 2 hari lepas ada kenyataan media rasmi daripada kerajaan Johor yang dikeluarkan oleh Exco lah. YB Hairi, dia Adon Lakin. Kawan-kawan Lakin, pakcik-makcik yang datang jumpa saya pasal tanah masing-masing, tolong dengar dan tolong sampaikan kepada pemilik-pemilik tanah dekat Lakin. Saya nak jawab ni. 5-6 hari kempen, tak ada sepatah pun pasal bersama. Sebab saya rasa PH dan BN masing-masing rasa mereka yakin bersama akan hilang deposit. Buat apa nak layan mereka? Tak apa. Tapi bila saya timbulkan satu perkara, dia takut. Sebelum masa kami datang ke Johor, saya ingat kami datang ke Johor tu 6 Julai. Terbalik. 7 Jun selepas bersama dilancarkan 17 Mei, negeri pertama yang kami datang ialah Johor. Di Dangan Bay untuk memperkenalkan bersama kepada orang-orang Johor. Tarikhnya saya ingat 7 Jun. Dah, kita kan buka soal jawab. Siapa nak tanya boleh tanyalah. Adalah seorang pakcik tua, nama dia saya ingat Cikgu Hamid. Cikgu Hamid. Bukan Cikgu Hamid ni. Saya pun pelik juga Abang Hamid ni. Bila dia pergi jumpa pengundi, orang panggil dia Cikgu. Cikgu Hamid. Sejak bila pula dia jadi cikgu? Tapi orang Keluang panggil dia Cikgu Hamid. Saya pun tak faham. Ni Cikgu Hamid lain tau. Ni Cikgu Hamid dekat Lakin. Dia datang naik motor daripada Lakin. Dia datang tanya saya. Dia cerita, YB,
Kami ada masalah sebagai pemilik tanah di Kampung Melayu Majidi di Lakin. Ada 1,400 orang pemilik. Dan masalahnya ialah kami belum dapat sambungan ataupun apa-apa berita mengenai hak milik tanah kami yang tinggal 28 tahun, 30 tahun, ada yang tinggal 16 tahun. Kami dah tua, umur 70 semua ni. Kami dah jumpa dengan adun kami semua, tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Ni dia kata, kalau YB dan juga bersama boleh bersuara bagi pihak kami supaya perkara ini didengari, maka saya berjanji akan berkempen untuk bersama. Dia katalah pada 7 Jun 2026. Saya beritahu kat Cikgu Hamid lah. Saya kata tak apalah, saya tak tahu hujung pangkal. Jadi bagi saya peluang untuk jumpa dulu. Saya pun pergi jumpa lah. Saya ingat saya pergi jumpa tu dalam 14 Jun ataupun 16 Jun macam itulah. 1-2 hari sebelum penamaan calon ni. So mereka cerita lah. Dekat Lakin ada 1,400 orang pemilik tanah yang menjadi Kampung Melayu Majidi itu. Keadaan mereka sama dengan 7 lagi kampung warisan Melayu di sekitar JB. Tanah mereka ini adalah hak milik sementara. Ada yang akan habis hak milik dia tu dalam tempoh 10, 15, 20 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun dan ke atas lah. Dan mereka semua ni dah tua, dah pencen. Jadi mereka menggerakkan supaya ada satu persatuan. Persatuan Pemilik Kampung Melayu Majidi. Nama dia Perkam. Adun dekat situ ialah YB Hairi yang mengeluarkan kenyataan media hari itulah daripada UMNO. Mereka beritahu saya, dia dah cuba persatuan ni mewakili penduduk. Dah cuba macam-macam. Nak jumpa, nak mesyuarat, tapi tak dilayan. Ada yang kata diorang ni pembangkang. Padahal bila saya jumpa, banyak penduduk tu orang UMNO pun. Ada jawatan dalam UMNO pun. Jadi bayangkan bila tidak ada pembangkang. Sampai yang dalam UMNO pun bawa dalam mesyuarat UMNO, jumpa wakil rakyat UMNO, dia pun rasa dia tak boleh buat apa-apa. Dia kena cari jalan lain untuk bela kes dia. Padahal dia orang UMNO. Sebabnya kalau tak ada pembangkang, kalau suara itu tak ada dibawa oleh orang lain, orang lawan kepada kerajaan, yang jadi adun, yang jadi esko, yang jadi menteri besar tu dia kata, kamu bersuara pun siapa nak dengar? Maka, sebab itu, pada hari Selasa yang lepas, Selasa kan Abang Mi? Hari Selasa kan? Bila kita mengumumkan aku janji calon-calon daripada bersama, sebab itu kita beritahu bahawa salah satu daripada aku janji calon-calon bersama ialah untuk mempertahankan hak dan keadilan hartanah untuk rakyat Johor. Terutamanya di kawasan selatan lah, kerana mereka ini yang paling terdedah. Dia terdedah dengan pemaju yang datang, spekulasi, dan ada kebimbangan kalau dari 1 tahun ke 1 tahun, ada yang tak mampu nak sambung ataupun tidak disambung, maka kampung-kampung Melayu tradisi ini yang 8 itu, semakin lama semakin kecil, lama-lama hilang. Tak salah tau yang dipikir. Dan yang fikir itu bukan orang bersama, bukan orang PKR pun. Bukan orang PAS, itu yang fikir itu ialah orang UMNO. Jadi kami sebutlah. Bila saya sebut, baru ada kenyataan media daripada kerajaan Johor dan juga adun UMNO tau. Kalau saya tak sebut, saya ingat orang mahkota yang orang Johor pun tak tahu pasal benda itu. Kalau kami tak sebut, tidak ada kenyataan rasmi daripada kerajaan negeri Johor. Tapi kenyataan rasmi dia itu, dia cubalah, dia kata begini. Dia buat video, saya tengok, ya Allah, budak ni, aku dalam politik dan wakil rakyat ni jauh lagi lama daripada dia. Bila dia jawab itu, dia tak nak jawab yang kita suarakan.
Dia hentam saya. Oh, menteri terpaling gagal, raja formula, raja merajuk, semualah. Dia tak jawab pun yang kita tanya. Dan yang saya suarakan itu bukan sebab saya, bagi pihak penduduk-penduduk di Kampung Melayu Majidi yang secara tradisinya totok UMNO, saudara-saudara. Nah, yang dalam semua pilihan raya yang lepas selalu totok undi UMNO. Tapi sebab dia tak nak bersuara, kita bersuara, dia jawab. Dia seranglah. Ini raja formula, menteri terpaling gagal, raja merajuk. Kemudian nak tak nak, dia terpaksa lah bagi sedikit kemas kini. Baik. 1,400 orang penduduk di Kampung Melayu Majidi Lakin dengan 938 lah saya ingat, hak milik mereka itu akan tamat dalam tempoh 30 tahun ke bawah. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Mereka ni dah tua, umur 70 tahun. Jadi mereka takut. Kalau jadi apa-apa, kalau beri ke anak ke apa, dia tak tahu nak buat apa. Yang itu 938, saya ingatlah. Kalau if I get it right. Lebih kurang 938 hak milik. Kumpulan kedua, lebih kurang 428, ialah pemilik-pemilik tanah yang mana hak milik dia akan lupus antara tahun 31 ke 60 tahun. Yang selebihnya itu saya ingat ada 28 lebih, 20 lebih itu, yang itu 60 tahun ke atas kan. Dia cakaplah kenyataan media semua, ini semua kerajaan negeri telah mengambil tindakan, kita telah pun memberi dan menyambung hak milik, kita dah buka kaunter. Tahu tak bila dia buka kaunter untuk orang boleh sambung hak milik kekal ni? Hak milik sementara boleh sambung ni. Bila? Saya ingat hari Sabtu yang lepas. Hari Sabtu lepas baru dia buka. Dah jadi bising baru kau buka tengah pilihan raya. Lepas tu dia cakap, oh kita sebenarnya telah pun menyerahkan borang notis 5A untuk bagi sambungan hak milik tanah. Tahu tak berapa orang yang dia bagi tu? 35 orang. Yang terbabit ni 1,400 orang tu. Tergesa-gesa dia buat sekarang. Oh baru sekarang nak bagi, nak proses, nak buka, ambil semua ni. Sebab apa? Sebab ada orang yang bersuara. Sebab ada pembangkang. Walaupun kami ni tak ada jawatan, kami bukan wakil rakyat, tapi takutnya orang yang dalam kerajaan kalau ada orang yang bersuara, saudara-saudari. Jadi sebab itu kami, saya nak beritahu kepada YB Hairi lah, saya nak terangkan juga kepada orang Johor yang menonton. Saya sebelum ni ingat saya bila berceramah tiap-tiap malam, kami syok sendiri tau. Sebab saya takutlah, memang yang menonton tu ada 10,000 orang lebih kurang lah. Konsisten 10,000 orang tiap-tiap malam paling kurang. Kemudian dah habis ceramah tu, satu-satu hari ada lebih kurang 50,000, 60,000 orang menonton. Saya duk kata, kita ni berceramah, kita buatlah, tapi besar kemungkinan yang menonton tu orang Selangor semua. Orang Johor tak tengok pun. Tapi bila saya pergi jumpa pengundi-pengundi tadi, dia orang tengok tau. Dia tengok ceramah, dia tengok podcast orang Johor. Jadi sebab itu, saya nak sambung sikit lagi sebab ini melibatkan orang-orang Johor. Tak apalah, takkan perlu sikit tak boleh. Tak apa kot. Kalau saya ada make up, memang kena tisu lah habis keluar make up. Saya tak ada make up, tak apa peluh kan. Peluh itu baik untuk orang yang gemuk seperti saya. Betul tak? Baik Kerajaan negeri sekarang, jawapan dia nak menutup perkara ini ialah dia kata kami sedang memproses. Jawapan pentadbiran lah. Kami sudah ambil tindakan. Kami sedang memproses. Sudah ada yang dapat. Walaupun yang dapat tu baru 35 orang tau. Daripada 1,400. Sedangkan yang dipohon dipertimbangkan oleh penduduk-penduduk. Contohnya di Kampung Melayu Majidi. Dia kata, kalau kerajaan tidak mempertimbangkan untuk bagi hak milik kekal. Kenapa tak boleh pertimbang bagi hak milik kekal? Kalau kena bayar premium untuk bagi hak milik kekal, dia bayarlah.
Kalau kena bayar ansuran, dia bayar ansuran. Tapi kalau perkara ini berterusan sebagai hak milik sementara, tiap-tiap 30-40 tahun isu ini akan timbul. Hari ini kerajaan kata kami sambung. Kalau 40 tahun lagi kerajaan kata kita ada perancangan yang lain. Jadi mereka nak tahu daripada kerajaan UMNO ni, adakah kerajaan UMNO akan mempertahankan 8 buah kampung tradisi Melayu dekat Johor Bahru dan kawasan sekitar ni? Yang itu yang dia tak nak jawab. Sebab bila dia bagi hak milik, sambungan hak milik secara sementara, secara beruncit-runcit, dia boleh bagi untuk 30 tahun saja, dia boleh bagi untuk 40 tahun saja. Nanti bila nak sampai sekali lagi dia kata kita ada perancangan yang lain. Ataupun dia boleh kata 300 orang kita sambung, 300 orang tanah ini telah dikenal pasti untuk pembangunan lain. Contohnya. Kenapa semua orang tengok ke kiri no? Ada apa? Sebab saya tak nampak apa spotlight kat sini. Maknanya begini, mereka nak tanya kerajaan, kamu mengaku UMNO mempertahankan Melayu semua ni, yang itu yang dia duk kata semua ni kan. Senyap-senyap, kamu tak nak bagi komitmen pun kepada pertanyaan daripada penduduk-penduduk 8 buah kampung warisan yang ada dekat selatan Johor ini. Adakah kerajaan UMNO Barisan Nasional akan mempertimbangkan untuk mempertahankan kampung-kampung Melayu tradisi ini dengan menukar kepada hak milik kekal? Sebab itu semua tanah rizab Melayu. Memang kalau bagi hak milik kekal pun, dia tak boleh jual sampai bila-bila kepada orang lain. Baik Sampai sekarang pakcik-makcik, tak ada jawapan. Tak ada jawapan sampai sekarang. Dan saya rasa mereka takkan jawab sampai sudah. Bayangkan kalau tidak ada pembangkang. Bayangkan kalau tidak ada wakil-wakil rakyat yang tak ada kepentingan untuk tanya. Rakyat ada isu, kita tanya. Rakyat minta tolong, kita suarakan. Rakyat minta kita tekan betul-betul, kerana hanya dengan cara itu barulah kerajaan, mana-manalah, baik PH ke, baik BN, barulah kerajaan itu akan bergerak dengan laju sikit. Jadi itu sebenarnya menjawab apa yang akak tadi dekat PPR Sri Tulang tanya saya. Saya faham apa yang YB cakap. Saya pun tak suka ni yang dah ada PH, BN, PN, diorang ni duk berebut sama diorang. Tapi kalau saya nak undi, nak bagi undi kepada calon bersama, apa saya dapat? Saya nak jawab kepada pengundi-pengundi Johor, terutamanya di 15 kerusi DUN yang bersama tandingi, saudara-saudari akan dapat suara. Suara yang daripada asal suara rakyat terus dibawa ke Dewan. Kerana yang ada sekarang ini, sebelum nak sampai ke atas, dia tapis dulu berdasarkan kepada kira-kira politik dia. Kalau DAP hentam UMNO, nanti tak boleh. UMNO nak hentam PKR, nanti tak boleh. PKR nak hentam UMNO balik, nanti tak boleh. Akhirnya, itu yang kita nampak jadi macam sekarang. Masa pilihan raya, mereka berlawan. Lepas pilihan raya, mereka berkawan. Kadang-kadang berkahwin terus tau. Jadi, masa itu, rakyat lama-lama merasa makin, sakit hati lah. Tapi yalah, rakyat sakit hati kat TikTok je lah. Kau tunggu je lah pilihan raya 5 tahun lagi baru dapat tukar keputusan. Jadi sebab itu, saya harap walaupun apa yang kami buat ini tidak pernah dibuat oleh mana-mana parti sebelum ini. Masuk bertanding solo dan telah sahkan dan berjanji untuk tidak menyertai mana-mana gabungan. Sebab kita tak nak jadi kerajaan, kita nak jadi pembangkang. Kita nak bagi suara kepada rakyat. Walaupun perkara ini nampak pelik. Tapi bagi pandangan kami, saya harap rakyat terbuka hati.
memahami bahawa yang diperlukan sekarang ialah suara pembangkang yang kuat dalam keadaan semua parti-parti yang besar ini semua one way or another mereka ada dalam perkiraan untuk membentuk kerajaan gabungan bersama. Jadi kalau itu berlaku, kalau saya tengok kat mahkota ni, saya tak minta banyak tau kat mahkota ni. Saya minta satu, janganlah bagi sampai hilang deposit. Kan? Kalau tengok yang hadir malam ini, saya rasa tadi kami jumpa semua, saya rasa insya-Allah tak hilang deposit kot. Kan? Kalau boleh lah, janganlah berhenti sampai tak hilang deposit. Kalau boleh, bagilah sikit lagi nak menang, boleh? Kalau lebih baik, bagi menang terus lah, boleh? Sebab saya ingat Abang Hamid ialah orang tempatan. Dia memang dah duduk sini lama. Memang tengok dia bukan jenis nak jadi ahli politik besar, hebat, yang bercita-cita seperti Mazli Malik nak jadi menteri besar. Taknya. Dia memang duduk kat sini daripada dulu, kerja dia jumpa orang sengih. Kan? Kerja dia memang terima aduan, dia pun berkawan dengan semua. Tadi saya jumpa semua, ada yang saya jumpa BN, ada yang saya jumpa PAS, ada yang saya jumpa UMNO. Saya nampak, insya-Allah kali ini yang diperlukan ialah untuk pengundi-pengundi di mahkota fikir kerajaan macam mana pun, BN menang ke, PH menang ke, dia lebih kurang dia tidak akan menukar hidup kita seperti yang ada sekarang ini. Kalau kita rasa kita mengundi ni, tiba-tiba kita akan dapat orang-orang flat Haji Manan ni dapat banglo 2 biji. Bodoh korang lah. Dia takkan jadi macam itu. Yang boleh mengubah keadaan ialah kalau wakil rakyat itu, wakil rakyat yang berada di bawah, berjumpa dengan rakyat sepanjang masa, rajin terus menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Dan pegawai-pegawai kerajaan ni, baik dekat peringkat keluang, baik dekat peringkat kerajaan negeri, baik kerajaan persekutuan, dia sekarang ni tak macam dulu dah. Kamu mari daripada parti mana pun, dia akan layan dengan baik. Dia tak adalah fikir kalau engkau pembangkang, aku tak nak jumpa engkau. Tak adalah. Sebab dia tahu zaman sekarang kerajaan bertukar ganti. Sekejap orang itu jadi kerajaan, sekejap parti ni jadi kerajaan. Kalau dia kasar dengan satu parti, tiba-tiba parti itu jadi kerajaan. Nah ya engkau. Jadi pengalaman saya perhati, saya pun masuk daripada pembangkang jadi menteri. Saya tengok pegawai kerajaan sekarang ni, mari mana parti pun, kalau wakil rakyat, dia akan layan secara profesional. Asalkan wakil rakyat tu buat kerja lah. Wakil rakyat tu bawa masalah kepada rakyat, daripada rakyat kepada kerajaan, mana yang dia boleh selesai, dia selesai. Kalau wakil rakyat tu tak push, tak tekan, maka pegawai kerajaan kata masih lagi diproses dalam pertimbangan. Dia kena tekan, baru dia laju sikit.